10,000 akaun palsu guna nama kerabat diraja diturunkan. Lebih 10,000 akaun palsu yang menyalahgunakan identiti kerabat diraja termasuk yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah diturunkan sejak awal tahun ini. Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil berkata tindakan itu hasil pemantauan berterusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bersama laporan orang ramai. Menurutnya, trend penyalahgunaan identiti ini masih berterusan. Malah hampir setiap hari akaun palsu baharu dikesan menggunakan nama kerabat diraja. Beliau turut memaklumkan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, akan digunakan bagi memastikan platform media sosial lebih tegas menangani isu ini. Dalam masa sama, satu mesyuarat bersama Pusat Respons Penipuan Kebangsaan, NSRC, akan diadakan bagi memperkukuh usaha membanteras penipuan termasuk yang melibatkan teknologi AI dan deep fakir.